R&R Gurun Kedah, di mana R&R ini dia terletak di belah arah nak ke selatan tau. Jadi R&R ini memang kerap dikunjungi oleh ramai pengunjung kerana apa, R&R ini mempunyai pelbagai kemudahan lah. Dia menyediakan tempat ruang solat, tempat makan, so boleh relax, boleh rehat, boleh chill. So ada satu pengalaman mistik yang memang sangat menyeramkan. So aku nak cerita dengan korang. Cerita dia bermula begini guys. Okey, dekat R&R Gurun Kedah ni guys, dia popular dengan berkenaan dengan satu entiti ataupun penampakan seorang wanita yang berkebaya warna merah, di mana pakaiannya cukup klasik macam tahun 80-an. Dia juga bertubuh ramping dan juga mempunyai rambut yang panjang. Dan cerita ni dikongsikan oleh, tak silap aku, oleh Fitri Muhammad daripada salah seorang sumber yang di mana dia pernah berkongsikan cerita ni dekat Twitter tau, yang di mana sekarang dikenali sebagai X. Dekat tempat ni dia pernah menceritakan bahawa satu pengalaman dia pada tahun 2009 ketika dia bersama dengan isteri dia berhenti untuk mengisi minyak tau. So isteri dia masa tu nak ke tandas lah, jadi dia berhenti masa dia tengah isi minyak tu. Sambil-sambil diisi minyak tu, dan isteri dia pun tengah datang nak masuk balik ke dalam kenderaan lah. Jadi dia telah mengambil satu foto bersahaja lah, mungkin nak ambil status ke ataupun apa, and tak tahulah. So dia pun ambil satu foto bersahaja, dan selepas beberapa hari lepas dia duk belik-belik gambar tu, dia terperasan ada satu entiti wanita yang betul-betul berada tidak berapa jauh daripada isteri dia tau. Di mana entiti tersebut yang digambarkan olehnya, di mana mukanya macam seperti beruk, muncung ke depan, dan juga boleh dikatakan memang keadaan rupanya agak menyeramkan. Dan ada juga satu cerita dan juga pengalaman seram yang pernah berlaku kepada salah seorang pemandu. Pada tahun 2018, hantu berkebaya merah ni telah muncul sekali lagi dan mengemparkan dunia tau guys. Sebab apa cerita dia guys? Daripada seorang pemandu yang di mana seorang lelaki yang di mana dia pernah meng-sharekan video berkenaan di dalam media sosial tau, yang di mana ketika dia sedang membawa kereta pulang daripada, mungkin dia keluar daripada R&R tersebut dan dia akan drive melalui beberapa selekor lah. So dikatakan dia telah ternampak satu entiti ataupun wanita berkebaya merah yang berada di bahu jalan tau. Di mana dia sedang berjalan dan lelaki ni telah, mungkin dia melalui dashcam dia telah tak sengaja telah merekod kejadian ini. Jadi ini juga pengalaman yang cukup mistik dan menyeramkan lah. Kau bayang kalau kau seorang-seorang tengah drive dan secara tak sengaja kau ternampak satu susuk wanita, dan selepas itu apabila kamu pandang di cermin sisi belakang, wanita tersebut berada betul di belakang kamu. Korang bayangkan macam mana?